kau lanyak macam tu je orang jual belon ni. Dia bertindak agresif macam mana? Brother belon ni bertindak agresif macam mana? Dia ambil belon tu, dia sebat kepala kau ke apa? Sampai kau cekik dia, kau henyak dia, kau lanyak dia cukup-cukup. Kau ingat tau, Anwar Ibrahim tu sanjung tinggi perkataan Madani tau. Engkau sebagai orang bawah, kan, orang bawah di BKL je kot. Macam tu ke kau tunggang Madani tu? Macam ni ke kau tunggang Madani? Aku nak tanya kau. Berjuta rakyat Malaysia duk maki kau tau. Bulan puasa tau. Orang tu dah nak raya, berniaga pun RM100 pun susah nak dapat tu, aku rasa tu. Seingat aku memang RM100 pun susah lah setakat jual belon. Kau tengok member kau alau pacik petai viral. Kau nampak orang jual belon, kau lanyak. Lepas tu kau cakap orang tu bertindak agresif. Macam orang tu ambil belon, pecahkan kepala kau dengan belon tu. Teruk tau lah kau ni. Jadi sekarang ni kau ambil gambung kau tu, kau letak, kau pajangkan dekat HQ di BKL tu. Kau cakap, inilah kejayaan di BKL, membantai, jangan berbantras, tak ngam, membantai peniaga belon tepi jalan. Cakap kau zalim lah kau ni. Kau ni zalim. Tahu? Zalim.